Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah kisah penuh emosi daripada novel Dia Pelangi Yang Aku Rindukan yang dikaryakan oleh Lily Kalsum. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan penyesalan. Kisah ini mengisahkan Izan, seorang lelaki yang masih terikat dengan cinta pertamanya, Irnas. Meskipun telah berkahwin dengan Yuna, wanita yang setia dan sedang hamil, namun Izan memilih untuk kembali kepada Inas, meninggalkan Yuna yang terluka. Yuna dalam kesedihannya memilih untuk pergi mempertahankan maruah dan ketenangannya. Tetapi apabila Yuna benar-benar tiada, Izan mula menyesal. Dia sedar Yuna adalah seperti pelangi, indah namun hanya seketika. Penyesalan Izan tidak dapat mengembalikan Yuna yang telah pergi. Pengajaran yang kita dapat daripada novel ini adalah kita belajar bahawa dalam hidup kita sering tidak menghargai sesuatu sehingga ia hilang. Setia dan menghargai orang yang kita menyayangi kita adalah penting. Kerana apabila mereka pergi, hanya penyesalan yang tinggal. Sekian saja perkongsian saya. Semoga kisah ini memberi iktibar buat kita semua. Terima kasih kerana mendengar.